Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat origami untuk tahu weather. Okay, first korang kena ada kertas ni, tak kisahlah ada berapa. Berapa cm. Okay, ni selotip, gunting, marker dan 2 cawan. Okay, korang nak tengok magic tak? Okay, tengok cawan ni 1, 2, boom. Okay, dah jadi. So korang kena tulis weather dan gunting tengah ni jadi kotak. Okay, sekarang kita ambil ni. Okay lah, saya saja gunting saya ingat. Sebab saya nak kena tunjuk korang saya gunting. Gunting straight je. Okay, sekarang dah ada straight. Kita ambil lagi satu cawan. Ambil selotip kita tak ada selotip dulu. Kita kena lukis dulu. Ya, kena nanti saya dulu. Nak tu boleh? Nak apa? Nak ini. Boleh? Okey, boleh. Sekarang kita buat garisan. Alamak, kita kena ada pembaris. Aurat kaki, aurat. Okey tak? Dia bersalah kerana tak pakai stokin. Kita 5 cm. Saya potong kotak tu 5 cm je. So tanda lepas tu saya akan tambah untuk stand dia. Sekejap ni korang sorry saya ingat sikit. Baru angle. Baru saya pegang. Saya duduk je kat atas. Saya director. Nah, okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ada 6 weather yang saya akan lukis. Saya tahu. Windy, snowy, sunny, lagi. Okey, sekarang kita nak lukis sunny dulu. Lepas tu rainy guys. Tak boleh. Tak boleh lukis rainy terus. Okey, saya zoom sikit supaya korang nampak. Macam tu lah colour dia. Dah. Okey, jap Okey guys. Jom kita sambung. Dia nak buat sunny. Biar saya zoom sikit supaya korang nampak. Korang baru nampak angle dia. Jangan lukis penuh guys. Sebab kita bawah tu kita nak tulis. Apa nama dia? Apa weather dia? Sunny ke rainy ke? Okay, itu sunny. Okey. Sekarang yang kita nak buat windy. Lukis awan dan angin. Okey, awan berwarna lah. Baru cantik. Okey, lepas tu kita ambil warna kuning untuk buat angin. Tak, kita nak buat matahari. Lepas tu letak angin dia. Ini bukan ni. Ini cloudy ni. Tak apalah. Kan ada satu lebih. Tadi Ariana cakap kan dia ada 5 cuaca. Tapi ni ada 6. So maksudnya kamu betul lah. So cloudy. Sorry lah guys kalau blur-blur sikit. Sekarang baru kita buat windy. Patutnya kamu lukis awan dan angin saja. Mana boleh letak matahari. Matahari tu dekat sunny. Awan lagi. Lepas tu lukis sunny. Lepas tu lukis angin. Warna biru pekat. Korang ikutlah kalau korang pandai lukis angin. Saya tak pandai sangat. Nak tahu tak guys saya buat apa? Tak adalah. Ada yang tengah melompat-lompat. Windy. Okey, sekarang kita nak buat snowy. Rainy dulu lah. Ambil awan, letak titik-titik. Ni sunny. Korang cuba komen kalau tornado tu dia dalam apa? Dia dalam cuaca apa? Saya tahu. Apa? Dia dalam extreme weather. Ya
weather. Tapi weather apa? Antara hujan ke? Kalau banjir, hujan. Oh, kalau Windy kot. windy. Sebab kalau angin kuat sangat, semua sampah-sampah akan terpusing. Jadilah tornado. Jadi tornado besar. Lepas tu dia berjalan-jalan-jalan makan rumah besar. So korang jangan buang sampah merata-rata dekat luar pun jangan. Sekarang sunny, cloudy, windy, raining. Sekarang baru je kita buat. No. Lagi satu.